Ikut sana. Ikut tali. Ada sembut no sampah Jangan buat sampah. Pandai bawa sampah, pandai bawa balik sampah. Jangan tinggal sampah. Kita jaga kesucian hutan kita ni. Wah, atas tu ada terjun kecil lah. Atas tu ada terjun kecil. Nanti atas tu kecil. Okay, jom naik. Dah 1 kilo 300 meter ke jalan dengan 31 minit. Baru nampak cahaya. Dia tekan 1.8. Boleh ke main? Ada kolam sedap dengan dia. Apa? Okey. Jom. Kaki ni tu
Okey, sini lagi. Jangan. Lagi situ. Kiri. Okey. 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 Dapat genset. Ni boleh buat genset ni. Akhirnya sampai ke Latar Berembun 2 km nak ke puncak 2 km Latar Berembun. Cantik lah Latar Berembun. Oh, Latar Berembun. Badan tu dah minum kan. Sampai Latar Berembun pukul 8.47. Lebih kurang 50 minit. Kita start tadi pukul 7.50. Dah 2 km kita jalan. Okey. Kita jumpa dekat atas, dekat Gua Kambing. Saya banyak terserahnya. Bye. Nak relax dulu, minum air, kunyah-kunyah sikit. Nanti kita jumpa di Gua Kambing. Bye. Kita sambung semula daripada di Latar Berembun. Kita naik ke Gua Kambing. Ni trek dari Latar Berembun. Okey. 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 Sini, ikut sini. Ha. Gua Kambing kan? Trek menaik. Dia terus menaik lepas Latar Berembun. Susah. Tu atas tu. Jumpa kat atas lah. Tak mampu nak record lah. Mana? Sini. Laluan dia hujan lah, teruk sikit lah. Kalau hujan. Awas pokok berbahaya di hadapan. Sini. Ada nama awas pokok berbahaya di hadapan. Mana ni senang je kan? Okey, sungai kedua sebelum ke Gua Kambing. Teruskan. Kita baru melepasi sungai kedua ke Gua Kambing. Lepas ni kita ke Gua Kambing.
sana. Ni sungai Berembung ke dia punya cabang ni? Cabang. Ha? Cabang dia. Sungai besar tu kat bawah lagi eh? Sungai besar dia makin jauh. Ada air ke? Kamu nak tengok dia kambing macam mana? Kamu tak pernah tengok dia kambing. Itulah guna korbu tak mana ada gua. Dia melandai nak ke gua kambing ni. Dia ada kadang-kadang ada naik sikit. Dia semakin hampir ni gua kambing. Kita sampai checkpoint Gua Kambing sebelum sampai ke peak. Pukul 10:30 sampai Gua Kambing. Kita dah trekking dari pintu rimba 2 jam setengah. Ni kan guna macamnya. Nang hiking mana di kata guna. Boleh tu. Ni ada kambing kat kami gurun tu. Ya. Ada. Gua Kambing. Kiki okey? Ni Gua Kambing. Suka tak pergi Gua Kambing? Ha. Ni laluan ke puncak. Terus naik sampai atas. Okey, kita jumpa dekat checkpoint atas. Kita rehat sekejap. Baru dah sampai. Jadi yang mati. Ni sudah okey? Okey tak okey? Okey Nak Good, makan. Okey. Makan dia makan. Jadi kita kat puncak. Kita rehat Jalan ke puncak. Jalan ke puncak Turun menaik atas tu. Nanti rehat lama lah. Okey. Bila tidur. Tidur kan? Ada kurang tidur. Tu naik ke atas kita. Tali mana tali? Kita jumpa kat atas nanti. Abang naik dulu. Boleh nak ikut
Rotan ni. Bol rotan. Dia masih muda lagi. Kau dia makan lagi. Jangki jangan pegang ni. Rotan ni duri dia tajam. Sini. Ya, jangan pegang. Ha. Alih kan. Kalau pegang apa? Tajam. Okey. Dah melandai. Atas tu puncak. Sikit lagi ni. Lebah ke apa tu? Lebah ke lah. Okey. Signboard dia tulis another 15. 15 minit. 15 minit lagi. Ya je. Okey. Kita teruskanlah 15 minit ke 20 minit ke. Yang penting kita sampai. Ayo teruskan. Sikit lagi. Okey. Kalau dah nampak tembok ni, bermakna dah nak sampai. Akhirnya kita sampai juga. Itu dia. Tahniah. Ada pen. Lagi. Ni. Jalan sini. Jalan. Kena pegang tu. Kena pegang tu. Kena pegang tu. Yes. Bagus. Ini kata kena ulu dah try. Dia tak ada kata steady. Oh, di side lah kanan tu. Extra jaws tu. Jauh extra jaws. Okey. Sampai. Kita pegang. Pegang tu. Cepat. Tu. Ni. Okey, sampai. Pukul 11.55. Sampai di puncak Berambun. Gunung ni cukup. Jangan kita balu. Bilang lah. Bukit on. Ya. Ini apa ini? Lagi 9. Ini apa? Itu Perak. Sana ke Kris. Ni tempat kapal terbang tempat tu. Ni arah dia. Tengoklah. Kalau kita pergi, tengok pada keadaan. Sekarang kita sampai, kita lihat dulu. Dah. Saya pergi situ Okey.
Tahniah. Sampai. Ha, okey. Dia tunggu. Ya, sampai. Pegang kat batu tu, batu. Batu tanda. Ya. Ambil pegang. Kira pegang belum? Dalam bungkus hitam. Kira pegang. Ya, sampai Gunung Brombon. Tahniah. Berapa sampai? Pukul 12.10 minit. Okey, kita rehat dulu makan. Lagi baru kita sambung balik. Sedap. Oh, habis dah penat kan? Penat makan lah. Rizki. Macam mana? Acik akak lah. Anak akak ni lah Rizki juga. Nak abang pun nama Rizki juga. Umur apa ni? Umur apa kak? Okey. Kita gerak turun. Sekarang jam pukul 1.20. Jumpa lagi Gunung Brombon. Yo, turun. Kita nak ke latar Brombon, berendam. Lepas tu baru balik. Jom Ki. Bye-bye. Bye-bye latar Brombon. Jom. Apa ni je. Kita tengok sini. Ada gunung Barambun. Barambun. Gua kambing. Gua kambing. Tak ada macam bentuk kambing ke kat gua kambing? Tak ada. Viewpoint on the way turun dari puncak. Kambing je dekat atas batu. Apa tu? Langsung dah. Ya. Dah. Ya. Ki dah sampai gunung? Ya. Ki dah sampai gunung? Gunung Puri. Brombon. Cakap, saya dah sampai Gunung Brombon. Saya dah sampai Gunung Brombon. Anda bila lagi? Anda bila lagi? Jom. Let's go. Ya. Ada orang bawa. Yalah aku. Ya, wuduk. Ya, panas. Ya, cuma wuduk. Ya, wuduk. Yalah. Ya, Allah wuduk. Ya, luka. Ya, aku tu wuduk tak. Ya, wuduk. Ya. Tengok guys, trek dia tadi kita naik macam mana. Tu lah. Kat bawah tu menjunam. Yang ni menaik. Ni kita menurun pula. Ni kalau hujan memang tak ada obat ni. Menggelonsor lah. Trek macam gini kan. Memang dia makan gelonsor je ni.
Terbaik. Rizki Ramadan. Ya. Lagi tunggu. Ayah tahu tak mau nakong. Bawah tu gua kambing. Ha? Bawah tu je gua kambing. Tapi nak menurun ni, aduh, Susah. penuh. Aduh, nanti bawa kat bawah lah kita jumpa. Okay guys. Ni pokok rotan Ni lah yang orang buat kerusi rotan. Ni pokok dia. Dah nak sampai bawah ke? Gua kambing bawah tu je. Tak, gua kambing dah sampai. Lebih kurang lah pokok rotan. Ni ada. Ni yang bawa rotan, bawa kerusi, bawa meja, buat sebab orang pun boleh ni. Ni ada pokok dia. Okey. Okey. Dari puncak kita sampai Gua Kambing. Sekejap. Kita trek balik nak ke Latar Berembun. Ini trek naik puncak. A few moments later. Kita lihat, kita ambil gambar terjun Latar Berembun. Ni trek kita turun tadi. Ni trek daripada puncak lintas, ni trek balik terus ke parking sana. Okey, jom gerak. Okey, nak datang lagi tak sini? Kita mandi Kita mandi kat sini Untuk ukur datang mandi. Sini boleh ni buat berkelah-kelah, tapi itulah nak trekking lah. Ya Allah, nak naik ni. Nak naik ke? Ni. Ni trek kita ni. Tadi balik, datang turun, nak balik dia bagi naik. Mendapat. Okey. Dia kena naik ni, lepas tu dapat turun. Ini. Aduh.
Ni pijak yang ni. Ni pijak yang ni. Mana? Ni. Ha, okey dah. Tengok dekat bawah. Janganlah. Ambil kejayaan. Ambil kejayaan. Adalah hamparan untuk kita mengecapi segala impian. Sedangkan di antaranya ada bayi